I want you. Mama. Akhirnya impian Ratu Usahawan Kosmetik Datuk Seri Vida untuk menjadi penyanyi tercapai dengan penghasilan single pertamanya berjudul I Am Me, ciptaan Adri Abdul Halim yang akan dilancarkan pada 14 Julai ini. Nampaknya sejak kembali bergelar ibu tunggal ni, makin ligat Vida mengatur langkah bagi melebarkan sayap perniagaannya. Cayalah Datuk. Jadi, lepas ni mana-mana lelaki nak dekati Vida, kenalah up sikit belanja hantaran. Sebab pasal jodoh ni, dengannya ramai lelaki tak berani dekati Vida kerana sikap queen control. Betul ke ni? Saya seorang isteri misalnya tak mengontrol. Kalau tak kontrol pun masalah juga. So, apa pun saya rasa Tuhan mudahkan urusan saya dan penceraian itu untuk 3 kali adalah yang terbaik untuk saya. Tapi kiranya selepas ni Datuk pun ada keinginan untuk kahwin lagi. Alo, naluri perempuan sayang. Miau. Lelaki idaman saya mestilah bermata kelabu. Oh yo, kelas. Mak Saleh lah ni. Tak tahu kan nyanyi Mak Saleh mata pun nak kelabu bagaimana. InsyaAllah yang tu saya serah pada Yang Maha Kuasa. Pertemuan jodoh tu mungkin datang bila-bila, mungkin dah ada. Maknanya dah ada lah ni. Tak adalah, kita kan suka berangan. So, yang pastinya kalau nak buat mestilah wedding of the year. Okey, ucapan kepada M-Star supaya sukses dan keluarkanlah cerita-cerita yang panas, sensasi dan kebabum. M-Star selalu leading kan. Good luck. Okey,